Inilah ruang solat Muslimat Surau Al-Muhammadiyah Bandar Puteri Bangi. Keadaan dia agak teruk dan juga tiada privasi. Kalau tuan-puan boleh lihat, terdapat banyak kerosakan yang telah kami tanggung daripada kemah pertama sampai kemah yang ketiga untuk tampung jumlah jemaah yang semakin bertambah. Dan antara kerosakan-kerosakannya adalah seperti kipas yang tidak berfungsi akibat panahan petih, bumbung yang bocor, platform yang hancur disebabkan takungan air hujan dan juga pelbagai kerosakan lain yang kami terpaksa tanggung saban tahun. Selain dari itu, kita terpaksa menggunakan langsir sebagai pembahagi ruang solat muslimin dan juga muslimat. Muslimat juga perlukan ruang yang privasi untuk saling telekong dan menukar pakaian. Dengan cuaca yang panas, ia agak menyukarkan kami kaum muslimat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mingguan seperti tadarus, ceramah, kuliah duha dan juga ihya Ramadan, menjalankan aktiviti kurban dan sebagainya. Jadi kami merayu tuan-tuan dan puan-puan dapat memenuhi sumbangan sebanyak 1.2 juta ringgit bagi menampung kos Surau Al-Muhammadiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin membuat sumbangan, tak kira berapa jumlah sekalipun, RM10, RM20 atau RM30, boleh salurkan sumbangan anda ke link di bawah.